Okey gang, ini adalah sarang kelulut untuk spesies Fusco balteta. Boleh nampak tu dia punya kantung telur. Atas tu adalah telur lama, telur tua. Bahagian yang gelap-gelap macam coklat tu adalah telur muda gang. Okey, so hari ni aku nak ambil sikit dia punya madu dia. Madu dia bentuk dia macam gugusan anggur macam tu. So aku pakai jari je. Aku nak ambil, nak minum sendiri je. Nampak tak kat situ? Kena cungkil macam ni lah. Nampak tak ada pecah sikit tu. Okey. So inilah dia punya bentuk kantung madu dia. So agak kecil dan kalau kita nak dapatkan dia ni pun kita kena perah tau. Perah, letak dalam plastik, lepas tu picit perah bagi dia keluar tu, masukkan dalam botol. Kalau macam ni kita hanya terus hisap lah ya. Berkata mamam je. Kita gigit je terus hancur. Dan propolis dia betul boleh gunalah untuk sapu pada perangkap. Okey, dia punya pintu masuk dia di hadapan sini, nampak tak? Punya corong dia tu memang sangat halus lah. Ini kita letak dekat nampak macam besar kan, tapi dia halus besar inilah. Bentuk dia ada warna keputihan pada bahagian belakang badan dia tu untuk spesies Fusco balteta ni. Okey, semoga perkongsian video pada kali ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, follow, komen dan juga repost.